Pernah tak anda terfikir yang mungkin ada sebuah kuasa besar dunia yang hilang dari lipatan sejarah dan lokasinya betul-betul kat sini, di semenanjung Tanah Merayu? Jom kita bongkar sama-sama bukti tentang sebuah empayar kuno yang pernah menjadi pusat perdagangan dan industri dunia. Okey, kita mulakan dengan satu kenyataan yang memang berani. Seorang sarjana dari Universiti Oxford, Stephen Oppenheimer, dalam buku dia mencadangkan yang tamadun global ni mungkin bermula dari rantau kita. Bukan itu saja, dia kata penanaman padi pun bermula di sini, kira-kira 9,000 tahun yang lalu. Dan dari sinilah ia tersebar ke seluruh dunia. Wow, satu permulaan yang cukup mengejutkan kan? Jadi persoalannya, adakah ini sekadar teori sahaja atau memang ada bukti yang menyokongnya? Nah, kita akan teliti satu-satu bukti yang ada untuk kerajaan Kedah Tua ni dan anda boleh nilaikannya sendiri. Jom kita siasat bersama-sama. Okey, jom kita masuk bukti pertama. Salah satu petunjuk paling besar tentang betapa pentingnya sesuatu tempat pada zaman dahulu ialah berapa banyak tamadun lain yang kenal tempat tu. Dan dalam kes Kedah Tua ni, jawapannya hampir semua kuasa besar pada zamannya kenal tempat ni. Tengok saja senarai ni. Ia tunjukkan betapa luasnya jaringan antarabangsa kerajaan ni. Orang Arab panggil dia Kalah, orang Cina Cie. Dalam catatan Sanskrit, ia jadi Kataha dan dalam rekod Tamil Kadaram. Dari Parsi sampai ke Eropah, semua ada nama khas untuknya. Ini bukan kerajaan yang terpencil tau. Ini ialah sebuah hub global. Jadi, kita dah tahu ia terkenal di seluruh dunia. Tapi, kenapa ia begitu terkenal? Apa yang buatkan kapal-kapal dari serata dunia sanggup singgah kat sini? Jawapannya ada pada kekuatan ekonomi dan industrinya yang memang luar biasa. Dan ini mungkin bahagian yang paling menakjubkan. Kerajaan ni bukanlah kerajaan yang baru muncul semalam. Ahli sejarah percaya ia dah wujud sekurang-kurangnya 500 tahun sebelum Masihi. Cuba bayangkan, ini meletakkannya setaraf dengan tamadun-tamadun kuno yang hebat macam Rom dan Parsi. Macam yang kita nampak kat sini, kekuatan Kedah Tua ni dibina atas 4 tiang utama. Pertama, lokasinya yang strategik. Memang prime location, betul-betul kat tengah laluan kapal global. Kedua, sumber alamnya yang kaya. Rempah ratus, galian, semua ada. Ketiga, dan yang ni sangat penting, industri besinya. Menjelang abad ketiga Masihi, Kedah Tua dah pun terkenal sebagai salah satu pengeluar besi terbesar dan terbaik di dunia. Dialah yang bekalkan logam penting ni untuk senjata dan peralatan di seluruh Asia. Dan yang keempat, pertaniannya yang maju, macam yang dicadangkan oleh Oppenheimer tadi. Sekarang, bahagian yang paling menarik, kita tak perlu nak teka-teka sangat pasal kehebatan kerajaan ni. Sebabnya, kita ada catatan terperinci daripada para pengembara kuno yang pernah datang sendiri dan rekodkan apa yang diorang nampak dengan mata kepala diorang. Jom kita tengok catatan Sami Buddha dari China. Nama dia Yi Jing. Masa dia singgah pada tahun 671 Masihi, Kedah Tua ni sebuah kerajaan yang merdeka dan berdaulat. Dia sendiri mengembara guna kapal-kapal buatan tempatan. Tapi, bila dia datang balik, cuma 14 tahun kemudian, pada tahun 685, dia tulis yang Kedah dah jadi sebahagian daripada Empayar Sriwijaya. Cepat betul dinamik politik di rantau ni boleh berubah kan? Mungkin gambaran yang paling jelas datang daripada seorang pengembara Arab bernama Abu Dulaf pada abad ke-10. Petikan ni seolah-olah melukiskan gambaran sebuah kota yang maju dan indah, bukan sekadar sebuah pelabuhan dagang yang sibuk. Catatan Abu Dulaf ni bagi kita butiran yang memang luar biasa. Pertama, dia gambarkan sebuah kota yang ada kubu pertahanan. Cantik pula tu. Kedua, industri yang tak ditandingan, termasuk lombong biji timah dan pembuatan pedang kalahi yang terkenal satu dunia. Ketiga, ia tunjukkan sebuah masyarakat yang sangat teratur dengan sistem undang-undang rasmi, siap ada penjara dan denda. Dan keempat, penduduknya ada cita rasa global. Makan gandum dan kurma, pakai sutera mahal, guna duit perak. Ini jelas gambaran sebuah tamadun yang sangat canggih. Baiklah, jom kita cantumkan semua bukti ni dan tengok gambaran besarnya. Apa sebenarnya yang semua nama-nama ni, industri dan catatan saksi ni beritahu kita tentang Kedah Tua dan kedudukannya dalam sejarah dunia? Garis masa ni merumuskan semuanya dengan sangat jelas. Cuba fikirkan, ia bermula seawal 500 sebelum Masihi, setanding dengan Rom kuno. Menjelang abad ketiga, ia dah jadi kuasa industri global. Pada tahun 638, ia cukup penting sampai hantar utusan rasmi ke China. Dan kita ada catatan saksi dari abad ke-7 hingga ke-10 yang sahkan statusnya. Inilah kronologi sebuah kuasa besar yang memainkan peranan penting di pentas dunia selama lebih 1000 tahun. Jadi, kesimpulannya begini.
Kewujudan Kedah Tua ni membuktikan yang sejarah yang kita tahu mungkin tak lengkap. Ia memaksa kita untuk bertanya, kalau sebuah empire yang begitu penting dan terkenal di seluruh dunia kuno boleh tersisih dari lipatan sejarah, agaknya apa lagi kisah-kisah hebat lain yang masih tersembunyi, yang hanya menunggu untuk ditemui semula.